Jadi pada mereka yang nak buat kerja, jangan beli kursi ni sebab terlalu selesa sangat. So guys, ini ialah Hinomi H2 Pro Ergonomic Chair dan ini beberapa perkara yang saya suka lepas dah guna kerusi ini. Yang pertama dari segi dia punya mesh material, daripada dia punya headrest, backrest, lumbar sampai dah tempat duduk ni, kesemuanya material jenis mesh. Tapi apa yang saya suka ialah dia punya material dia ni sangat lembut. Okay, kebanyakan saya dah try mesh material ni dia kasar bila kita letak tangan lama sikit kan. Tangan kita nanti akan berbekas tau. So rasa tak selesa. Tapi berbeza dengan yang kain ni, dia memang lembut. Yang kedua, kerusi ni sangatlah fleksibel daripada dia punya headrest, backrest, lumbar, tempat duduk, armrest. Kesemuanya korang boleh adjust. Dan jangan risau, kerusi ni support ketinggian manusia daripada 155 cm sampailah ke 200 cm. Yang ketiga, kerusi ni memang kukuh. Dia boleh support maksimum 150 kg berat. Jadi macam berat saya dalam 80 kg memang tak ada masalah lah. Saya tak ada isu macam ada bergegar ke, sandarkan ke belakang tu rasa macam nak terbalik ke, memang tak ada isu lah. Seterusnya, kerusi ni korang boleh add on leg rest. Jadi leg rest ni memang saya sangat recommend untuk korang tambah sekali. Sebab bila korang nak rest kan, nak sandar, kaki korang mesti nak kena menegak kan. So dapatlah macam full baring macam tu kan. Jadi dengan adanya leg rest ni, korang boleh letak kaki atas ni, dapatlah keselesaan yang lagi baik. Jadi daripada benda yang saya suka daripada kerusi ni, ada benda yang saya tak suka lah. Kelemahan untuk kerusi ni yang saya nak highlight ialah pertama, walaupun harga dia ni agak mahal, korang tengoklah, plastik dia ni macam biasa-biasa je. Mungkin dia boleh guna at least lah material yang lebih sturdy sikit kan. Tapi walaupun belakang ni adalah ada bagi very solid metal lah. Yang ni yang betul-betul structure kerusi ni lah. Tapi yang lain ni semuanya plastik yang biasa-biasa saja. Satu lagi kelemahan dia ialah armrest. Walaupun armrest ni boleh adjust kiri, kanan, atas, bawah semua. Tapi satu benda tak boleh nak di-adjust ialah nak panjangkan ke depan sedikit. Okey, jadi pada mereka yang ada lengan yang panjang, especially pada orang yang tinggi-tinggi lah, korang punya tangan akan terjuntai sedikit dekat bahagian sini. Jadi guys, itu dia Hinomi H2 Pro Ergonomic Chair. Harga kerusi ni dalam 2,000 lebih. Adakah berbaloi? Bagi saya memang berbaloi kalau korang memerlukan keselesaan, flexibility dan juga kestabilan. Jadi guys, itu dia review kami untuk Hinomi H2 Pro. Kalau korang ada apa-apa soalan tentang kerusi ni, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. So, jauh BM.